Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. InsyaAllah. Bagi siapa sahaja yang tengah tengok sekarang, bolehlah like, share, komen dan juga subscribe this channel dan juga tekan di butang loceng kat kiri, kat bahagian kanan tu. Tetap ya. Dan jatuh ya. Ya, Betul jatuh ya. Macam mana tu? Mungkin aura dah sampai aura dia. Itu dia. Bos sudah sampai. Ya, so boleh tekan kat loceng kat tepi tu untuk dapatkan notification bila kita uploadkan kita punya video-video yang terbaru. Betul. Dan bersama dengan saya Masih juga yang sama. 3 minggu berturut-turut. Ya. Iaitu saya Syafirul. nak permanen ke? Ha? Nak permanen ke? Permanen boleh juga. Boleh, Tak insyaAllah. masalah. Sama-sama lah. Yes. Okay, come. First of all, kita nak ucapkan thank you untuk Yanto Creative for sponsoring us this studio. Aku rasa aku 3 minggu cepat. 3 minggu. Aku rasa gugup je. First DJ, second DJ, third one this ni paling besar. Ni paling besar. Okay. Ya. Aku nak kena promote betul-betul. Okay. Aku nak cakap thank you. We want to say thank you for Yanto Creative untuk sponsor kita studio ni. But if you all yang upcoming podcaster ke yang nak buat recording podcast ke, if you want to use a studio, this is the best place. You all can just DM or just contact Yanto Creative. He will help you as much as he can. And I can tell you, this is the best studio that we ever had. Yes, betul? insyaAllah. And today, yes. finally. Tetamu kita yang kita tunggu-tunggu. Dah lama kita tunggu. Kita Seram. tunggu, I think last 2 years kita tunggu dia. Betul. Actually. Belum cerita seram dah seram. Dah seram. Padahal podcast baru buka last month. Yes, so dia adalah barber. Betul. Dia yang kedua, dia adalah fashion designer. Betul. Yang ketiga, Fashionista. Oh, right. Fashionista. Dia kemudian dia pun the owner of ini di studio Yanto Creative. Correct. Composer lagu. Yes. Si song semua bagus-bagus. He's a rapper Rapper, singer. Semua. Apa lagi? Gitaris. Yes. Barber, drummer. Semualah. Semua dia. Talented guy. Very talented guy. Very talented. Everything. Anything you ask him to do, he will do everything for you. Guys, betul. Hey, videographer bro. Kan? Editor, videographer. So you want anything from him, just ask him. Betul. Iaitu kita punya tetamu sekarang, Yanto. Selamat datang bos. Selamat datang bos. Tak boleh selamat datang. Ni tempat dia. Betul. Selamat datang ke kita. Sila duduk. Yes. Yanto, how are you? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Hai. Malu-malu ya. Kalau nak kena puji macam itu malu lah. InsyaAllah. Yes. So, how's everything so far? Alhamdulillah. So far so good. I just open my new location yang barbershop dekat Arab Street. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kat daerah mana tu? 21 Busra Street. 21 atas by Busra Sarbat je. Sarbat kat atas. Sarbat kat bawah. Sarbat kat bawah. So, Kita you kat atas. Atas by Sarbat. Lepas minum teh tarik tu boleh naik atas cekap-cekap lah. Boleh gunting rambut. Opposite Kambugelang Cafe. Betul. Yes. So you all can check it out. So mostly tengah busy itulah. Arab Street kan mahal kan. Jadi kena buat betul-betul lah ni. Betul. Habis Fashion lah, dia macam kirakan tu macam passion project lah. Kalau rasa nak reload creativity tu lah boring kan, dah mendak kan. Itulah saya punya ruang untuk menjadi creativity lah. But so far aku suka. I love his style, the product that he produce. Yes. Cool loh. Apparels dia dulu. Thank you. Very cool. Is Behind the Sun. Betul lah. Correct. So behind the, kenapa nama Behind the Sun? Pasal tak nak in front the sun. Dia dah ada In Front the Sun In front dia macam Panas. Sebab tu behind. Yes. That's how diorang cakap. Kalau orang tak boleh pergi matahari, pergi time malam. Malam tak ada matahari Pak. Yelah, itu dia orang cakap. So kan macam kalau nak pergi pagi hari, tengah hari kan nak pergi to the sun. If you want to go, take the astronaut tu, naik atas to the sun pagi hari. Tak boleh sebab panas, dia akan terbakar. So kau kena pergi malam hari. Bagus. That's why dia cakap behind the sun. Faham. Aku tak faham. Aku tak faham. Aku tak Pergi waktu faham. malam hari sejuk, nak pergi the sun. Naik apa tu?
Tengoklah kuda ke. Ferry. Ferry pun boleh ya? Ferry yang Batam punya tu boleh insyaAllah. Okay, so without further ado. English Yes. English no more fever Yes. Still actually still on COVID. Okay. Yep. So kita berikan Yanto untuk ruang Yanto untuk dia ceritakan dia punya cerita seram untuk hari ni. Let's go. Aduh guys, actually honestly aku cerita ni aku rasa tak berapa seram lah, but sebab diundang kena datang cerita kan. Dia seru. Dia seru daripada Is That Boy in Black yang pasal jadi aku terpaksa lah datang. Tapi tak apalah, alhamdulillah, thank you for inviting me again. Cantik tempat ni Masya Allah. Kalau nak inquire nanti aku kasi nombor telefon. selesa dia semacam Namanya Yanto Kreatif. Boleh. tu lah, siapa tu? So yalah, cerita aku ada ni dua cerita lah aku nak share kat korang. So basically aku ni orang yang jarang percaya macam sikit-sikit hantu. Yep. Walaupun memang aku pernah go through juga like bisik-bisikan tu normal kan. Tapi aku memang salah satu manusia yang selalu keras kat hati, yang macam ni semua tak ada apa-apa lah, yang ganggu aku lah. Aku yang orang yang tak berapa dorong sangat kat mistik tu. Macam ada kawan-kawan suka macam aku tahu ni kita sikit je dorang dah into it tau. Tapi untuk aku macam jangan kacau lah benda-benda tu kan. Benda-benda tu memang percaya ada. Cuma aku tak berapa suka explore sangat lah kan. Tapi oleh sebab cerita ni pasal podcast ni pasal hantu kan. Aku tak ada hantu sangat, tapi aku ada experience sekali ni lah. Ni first time betul aku rasa yang cuak lah. Ya, itu bila aku ada studio dekat Songling Building. Kat mana? Sorry. Songling Building. Dia dekat dengan sebelah kubur old school tu. Kubur old school. Kubur apa tu? Jalan Kubur. Ada satu building lama tu kat situ. Aku ada studio kat situ kejap. For at least good 7-8 months lah. Yang tu kreatif juga lah. So dia punya toilet tu, toilet dia memang toilet macam toilet zaman-zaman askar perang Jepunnya toilet lah. So siapa yang datang tempat tu memang takut lah nak pergi toilet tu. Dia memang semacam ni rasa lah. But for me as a person yang selalu optimistic, macam tak apa-apa, aku memang langgar je kan. Tapi malam tu aku ada performance dengan bukan performance, aku ada rehearsal. Aku ada performance untuk Esplanade. Dan aku perform aku rehearsal malam dengan kawan aku ni, 2 orang budak Cina. So kita rehearsal pukul 12.30 malam habis. Selalunya aku dengan isteri aku atau ada a few kawan lah. Ni kali aku 2 orang je dengan dia. So macam DJ setup gitu. Lepas tu aku cakap dengan dia, I want to go pee lah, you wait lah. Okay, I pack first. So aku pergi toilet. Dia satu problem about ni toilet ya. Dia ada satu terowong tu kau kena go terus sampai terowong tu baru sampai toilet tu. Dari berjauh kau dah nampak toilet tu. Kecil je toilet tu. Dari berjauh kau dah nampak toilet, kau kena jalan lepas masuk. So bila masuk tu macam rasa macam alamak, macam okay, relax, tak ada apa-apa. Selalunya jarang aku masuk toilet tu pukul 12.30 1 pagi tapi pasal nak daripada Arab Street nak balik Jurong kan. Aku tinggal Jurong, so jauh. So aku make sure aku pee first lah. So bila masuk toilet tu, tutup pintu, buka seluar, steady masuk. So dengan air tap, klik. So aku kata, Denny, you also pee lah? Dia jawab, ya. You my studio you close or haven't close? So dia diam. Okay, tak apa, aku pee. Dah habis kencing tu, cuci, buka pintu. Dah tak ada. Mungkin dia keluar. Tapi macam kat situ aku dah 50-50 Ini dia, kalau bukan dia memang memang. So aku cuci tangan. Tu aku ada glimpse of pintu toilet tu macam keluar, macam ada orang cak-cak gitu. So macam in my corner of my eye lah. So macam okay, relax, cuci tangan dulu, relax. Aku tak nak terus. Pasal sekarang aku nak tembus pintu tu.
kau faham tak? Jadi aku tak boleh kalang kabut macam terus. Pasal benda cak-cak tu kat pintu toilet tu. So pintu toilet tu is pintu aku kena keluar. So kat situ aku ada panik sikit lah. So aku panik sikit, aku macam okay, tak apa, relax dulu, setting tak cancel lah. Biasa kan, jujur muzik lah kira-kira lah, setiap macam happening lah. Lagu tadi macam baik lah. So tembus je lah, go je, keluar tu pintu je, rasa macam tak tahu lah, satu macam rasa yang ada orang macam pegang tengkuk gitu. Pegang tengkuk. Terus aku keluar pintu toilet tu, keluar rasa berat tu. Tu aku nampak kawan aku yang Dan tu tengah duduk betul-betul dekat, biasakan aku cakap terowong aku tu kan. So bila dia luar tu, dia tak ukur tu kan, dah boleh nampak dia. So aku was hoping, aku harap aku doa macam minta ni dia lah yang tadi masuk toilet tu kan. Sekali aku sampai je, dah relax sikit, masih blue rumah masih keep on tegak je kan. Rasa macam tak berapa sedap lah. Rasa sejuk. Kata, Dan, you just not go toilet lah? I just come out lah. Alamak. Terus wait lah. We pack, we caw. Turun bawah, terus aku baru cakap dengan dia, just now sure lah, you never go toilet lah. Because someone go toilet and I ask him, Dan, you go pee lah? Ya. Suara exactly macam dia? Ya, suara macam dia. So lepas tu aku tak berani pergi toilet lagi. So lepas tu aku cakap dengan kawan-kawan aku yang pergi studio aku semua, like pergi toilet body system lah kalau boleh. Body system lah. Because after that incident, aku macam rasa that's my first time encounter yang macam betul-betul dia reply balik lah. Nampak tu tak nampak, pasal aku bila dia cak-cak tu, aku tak berani pun nak pergi tengok macam siapa kau. Aku bukan macam yang those kind of orang-orang suka tengok kan, Serga ni semua gangguan syaitan gini kan. So aku tahu ada macam benda begini-gini tau kat tepi tu. So aku don't know what the hell was that. Aku tak tahu apa benda tu. Mungkin apek cleaner ke nak prank aku ke. Ini main DJ malam-malam bising lah kan. But it's obviously ada orang nyaut lah. Bila tap tu running. So aku lepas kencing tu kan, dia jawab lah. So macam mana Ustaz tu? Boleh ke jawab? Usually yang kita tahu is ketawa. But I pernah dengar memang ada diorang suka kacau-kacau, nampak macam your family members pun ada kat rumah. Kelibat lah. Kelibat kan. So is it true? It's true. Maknanya jin ni mereka boleh menyerupai orang ataupun boleh buat suara-suara tertentu. Oh ya ke? So maybe dia ke? Boleh jadi. Seperti itu. Kalau dia dah tanya dia cakap dia tak masuk toilet, dia baru keluar dari studio. Dan kemungkinan besar you aku dah cakap lepas tu malam tu aku cakap dengan kawan aku Dan tu, we try avoid practice at night lah. Late at night lah. If can, we practice slightly before we wrap up before 10 gitu. Behind the sun. Behind the sun lah. Behind the sun that time nampak je macam gothic kan. Saya penakut juga actually. So betul, itu first time lah. Itu first time aku rasa macam serius lah betul ada bunyi nyaut betul lah. Biasanya dia ada bunyi-bunyi hantu macam apa kekek-kekek ke ataupun apa. Habis bunyi air tu macam mana tu? Diorang pun boleh gerak benda. So dia punya dalil dia is bila Nabi Sulaiman tanya siapa yang boleh pindahkan istana Ratu Balqis yang ada kat Yaman, pindah pergi dia punya tempat Syam, daerah Syria, Palestin ni semua, Jordan. So that is Syam. So Ifrit cakap, aku boleh pindahkan istana Balqis sampai ke hadapanmu bila daripada engkau duduk singgah sana sampai engkau berdiri. That fast. Istana tau besar. Ni lagilah setakat nak buka. Easy bagi orang. Sebenarnya lagi ni. Boleh pakai kaki lagi. Dia betul. Dia boleh main benda tu lah. Bukan sound lah tu. Bukan dia macam dia sound effect bunyi air ke. Tak Unless kalau orang ini content creator, mungkin boleh lah. Tukar button. Tapi itulah aku macam lepas itu insiden aku rasa macam okay, this my first time and aku willing not to jumpa lagi kalau boleh lah. Aku rasa aku ni
Pernah juga lah. Tak tahu somehow kita manusia kalau ada benda-benda kacau ni, kadang-kadang dia tak tahu kita ke atau apa ke yang macam nak tengok juga. Kadang-kadang perasaan pun. Perasaan Curiosity. Yes. Cuma aku tak berapa curious sangat lah. Office only you ada orang lain cerita kat pasal that. Ada juga. Ada. ID pun pernah juga. Ni okay, boleh go on Boleh silakan. So salah satu yang kena kacau is one of my partner yang that studio dekat Songling tu. Dia dengan anak dia dengan girlfriend dia lah. Lepas tu diorang tidur sana. Diorang overnight sana lah. Pasal dah lambat malam. Diorang tak ada kereta. So ingat nak pagi je lah naik Grab. Lepas tu TV tu kita ada satu TV. TV tu macam TV ada roda bergerak-gerak tau. TV tu selalu kita unplug. Okay. Unplug. Lepas tu malam tu diorang tengah tidur, TV tu on. TV tu on tau. Lepas tu rancangan Suria. Bukan YouTube apa ya dia kata aku lupa. But it's a YouTube yang bukan raw search je. YouTube tu macam some trailer pelik-pelik ni trailer. Random lah trailer tu. Kira kan ini bukan kita last tengok. So, usually kita kalau kita tengok macam ini yang last kita search kan apa atau kategori atau genre yang dorang tengok kan. Ni tak, ni macam some randomnya trailer. Yang problem is lepas tu dorang dah sedar, dia bangun, TV tu off balik. Then dia tengok kat plug tu off. Plug tu off. The TV plug off. Dia kata sumpah dia bilang Allah, the TV plug off. Pasal selalu kita off, TV on. TV tu on. So itu dah rasa macam ini gila, serius tak serius. Dia kata betul aku tak bidik ni. Aku dah bangun pasal gelap kan, ada lampu macam night lamp tu. So dia bangun kalang kabut. Dia tengok ni. Lepas tu tutup balik. So dia double check kan, takut wire tengah gini ke, remote control tu duduk ke apa kan. But tak, the switch was off dia kata. So salah satu yang dia kata aku cakap tapi memang benda-benda ni pun dia suka main elektrik juga kan. Kan kalau dulu dia main fire, api, the energy kan. So kadang-kadang memang kita malam-malam pun ada tik bergerak. But the problem is TV tu power is switch off dia memang dah tutup. Jadi it's no way benda tu boleh turn on lah. Tapi masih tidur sana lah. Lepas tu dia tak tidur lagi. Dah sekali je. Sekali. This is before aku kena kacau yang kat toilet ni. Way before. So itu part aku rasa macam okay. Memang patut TV tu nasib baik lampu tu, aku tengah kencing lampu tu tak mati So I think tadi macam they can boleh buka pipe sendiri. This kind of thing. TV pun boleh on sendiri. Dia boleh make electricity. Yes, correct. It's one of dorang punya, I could say bukan capability memang dorang punya how to say dia punya energy dorang yang dorang memang ini boleh ini. Begitu juga dengan bateri pun sama. Kamera, bateri apa ni semua dia boleh tiba-tiba you charge ni, bila pakai ke apa memang tiba-tiba dia drop habis. Itu yang selalu orang kalau filem malam-malam kat hutan ke selalu ada problem this kind of thing kan. That's happen That happens. Apa je cakap? That happens to us. Bila kita pergi Siaim bunker. Apa parti? Tak, Siaim bunker. Dia tengah ambil live. Dia ambil live. And live tu is just macam 5 meters away je. Kat luar. So before that we tested lah kan. Tested, everything was good, battery was full and stuff. The moment kita masuk je nak try on, terus pump tu tak ada. And daripada situ ke tempat yang kita nak ini is just 5 meters away je. Dekat. Cuma beza dia is ada fence. Tu je beza dia. So 5 meter terus tak boleh live. Semua benda lah mati. Then they keep on restarting. Not working Not working at all. wow. After dah habis boleh. Macam mana? Alamak, kacau production macam ni Kacau orang punya plan. Itu pun ada satu kawan kita, sahabat kita Mar ni, kat bawah dah nak balik, nak bye-bye. Lepas tu kata kau jawab balik Waalaikumsalam. Dia jawab balik Waalaikumsalam. Kata apa? Dah nak balik, aku masuk kereta. Ni apa hal lah, aku tak beri salam kan. So kat WhatsApp, tadi kau beri salam So apparently dia dengar suara aku Beri salam kat dia. Walaupun aku dah masuk kereta kan. Aku dah masuk kereta.
Yeah. WhatsApp even. Dia kat situ juga macam yang tu dia memang cakap salam kan. Me and Mat cakap, apa yang kau beri salam? Ya. Oh, Like bila release suara Ian macam Assalamualaikum. clear lah. Clear. So kat sana agaknya dia suka kacau aku lah dia. Dia kreatif lah Muhammad ni. Aku kasi kau, what Dia is kreatif? one of the fan. Ingat kau seorang kreatif. Korang ada kreatif lah. Aku kreatif lah. Jatuh kreatif. Dia tu we didn't know it was actually a first night of Hungry Ghost. Hungry memang Ghost. tengah aktif agaknya. Is it Hungry Ghost dorang aktif ke? Tak, sama juga. Tapi kalau ada pemujaan-pemujaan, Oh, of dorang course lagi happy aktif. lah. Kalau pemujaan, yes. Bring to me gitu lah. Come to papa. Come to papa. So far lah, itulah experience yang aku pernah go through semua hidup ni. Tak pernah lah nampak pocong ke, kalau boleh jangan lah. Aku pun tak tahu. Janganlah tak payah. Tak nak lah. Kalau boleh jangan lah. Tapi yang aku boleh ingat sampai sekarang is orang kena rasuk lah. Ada dah experience. Pernah. Ini rasuk dah macam, kau tahu dia memang sengaja. Dia tahu aku suka cerita Portugis lah. Portugis Dah macam Portugis-nya situation lah. So cerita dia macam ni. Aku ada satu kawan ni, macam adik saudaranya side lah. Dia dengan girlfriend dia selalu dapat, diorang pernah tidur rumah aku pasal nak tunggu pagi pasal. Tapi tidur ramai-ramai kat hall lah. And nanti aku bilang korang kenapa aku cerita pasal diorang tidur kat hall ni. Pasal dia tidur, girlfriend dia ni, dia tidur sampai pukul 5 petang. Oh. Kat rumah aku ni. Dah masak dah kemas, dia masih tidur kat situ. Dari semalam-malam. So semalam sama-sama kita keluar. After that late night, then we hang out. Tapi dia tidur sampai besok pukul 5 petang. Aku dah bangun pukul 11 gitu. Dah kemas. Dia masih tak nak bangun ni. Boyfriend dia, which is aku ni kawan, try kejut juga. Gitu. So okay, itu selalu just flashback kasi korang So bila satu hari ni, dia orang call aku, si kawan aku ni, dia kata, aku rasa Siti just nama dia Siti macam kena kacau lah. Aku boleh tahu rumah korang lah. I need help lah. Aku tak tahu apa nak buat. Kita betul tak betul kau. Jangan kau jangan datang rumah aku lah. Aku ada budak kecil semua lah. Kau pergi cari abang kau ke apa ke. Abang kau aku rasa dia ada kat rumah kot. Kau pergi call, kau tanya dia, minta tolong. Lepas tu dia call abang dia okey datang rumah. As a friend aku rasa macam okay lah, we have to pay a visit lah. Macam after that aku dah free pukul 1 ke 2 pagi. Aku singgah. By the time aku singgah, aku cakap dengan Man lah, nama dia Man aku tak nak bagi tahu siapa. Man, macam everything okay lah. Aku masuk rumah tu, kata everything okay, semua okay, jangan takut. Dah semua abang aku, abang dia ada abang lagi satu, diorang 3 adik-beradik lah. Abang dia datang dengan wife dia. Kononnya dah rukiahkan lah. So dia kata everything alhamdulillah, everything okay. Tapi bila aku masuk tu, aku tengok dia jeling aku. Ada satu part dia tengah orang peluk tu, dia tengah peluk dia macam gini-gini. So dia macam gini, dia jeling aku lah. So aku ada feel macam macam belum lah guys ni. Ni macam belum lah. Kata betul. Tak apa, aku call kawan aku. Dia ada pada yang buat rukiah juga. Kata bro, kau free tak sekarang? Walaupun aku tahu ni dah 2 pagi ni, minta maaf lah kan. Kata boleh. Aku datang sekarang. Dia datang. Dia sampai je. Terus dia kasih apa tu, bau apa? Ada satu Kasturi. Oh, kasturi ya. Dia slice sikit dia slice. Dia gini je. Terus perempuan tu terus. Semua terkejut. Semua terus tengok aku macam kau like, because everyone thought was okay ni. Aku je jadi macam tak apa, aku dah call, tak apa. Dah okay lah. Kau nak call buat apa? Call gini tak apa. Just check je lah kan. Ni sekejap lagi nak balik ni. Habis member aku tu macam betul ke? Masih tak okay ni. Dia dah okay lah. Dia dah berbual normal. Tapi the way dia jeling aku tu, tak tahu asal dia jeling aku lah. Mungkin aku daripada Song Li Bing ke apa kan. Yang vibe dia sendiri yang kencing tu kan. Tapi dia jeling tu, bila dia jeling aku rasa macam tak sedap lah. Aku kata ni bukan dia, aku kenal dia kan. So bila para rukiah tu datang, dia kasih slide tu turun tu. Gitu lah. Everyone freak out. Lepas tu member aku tu okay.
memang ada ni. So dia rawat lah. Dia perempuan kan. So we have another 2 ladies kat situ. So, Rukia tu suruh pegang dia. Dia pegang. Lepas tu dia simbah lagi. Dia kasih betul. Di kali time tu dia slice dia kan. Dia macam gitu je. Ni kali dia kasih betul-betul bau. Bau busuk lah. Aku macam first time ni nampak macam asal kawan aku ni. Kawan perempuan ni kawan aku ni kan. Jadi tak pernah nampak suara dia macam gitu. Kenapa kau kacau dia? So Rukia dan yang tukang Rukia tu dah biasa lah. Dah ajak berbual lah kan. Dah jadi member kan. Apa kau nak dengan dia? So dia cakap ni dia aku punya. Dia aku punya. Aku dah kahwin dengan dia. So macam apa ni? Confused lah. Aku rasa macam confused kat situ. Macam ni like aku. Lepas tu dia dah macam berbual betul-betul macam movie je style lah. Dia ajak berbual lah. Aku nak dia. Aku ada 3 anak dengan dia. Kata kau tak patut kacau perempuan ni. Ni dunia kau. So bila tukang Rukia tu tengah, tapi dia tak ganas tau. Dia cara tukang kawan aku yang Rukia ni, dia macam tak. Selalunya kita like, kau keluar kan. Dia macam slow talk lah. Dia macam, tapi suara yang perempuan tu, wish, seram lah. It's different lah. Tone dia macam apa kau tengok cerita-cerita hantu tu. Dia boleh buat suara gitu. Lepas tu terus dia dah tak tahan. Aku rasa member aku tu pun nak balik kan. Dah pukul 3.30 kan. Jangan banyak berbual lah dia ni. Orang grab. Okay. Kakak grab. Baringkan dia. So dia rawat lah. Betul-betul macam panas. Lepas dia buka lidah. Lidah dia tu hitam lah. Macam okay, bukan hitam, is gelap blue lah. It's like really dark blue. Like aku tak nak lepaskan dia. Astaghfirullahaladzim. Bini aku ada kat situ. Bini aku kat fish tank tengok. Like macam terkagum lah. Like, ni city ni members kan. Yang setahu aku, kalau orang kena rasuk ke apa, diorang tak boleh pukul. Dia tak boleh hurt you. Dia, is it true yang kena ke? Yang kena ni, yang tengah rasuk ni, dia tak boleh hurt you. Boleh. Boleh juga Boleh. What I heard, yang orang kata dia tak boleh physically hurt you. Tapi si dia ni, dia suruh tendang semua benda lah. Kuat. Perempuan ni, dia kecil je. Kita 4-5 orang lah. Tak pasal-pasal, 2 perempuan tu dah takut kan. Sambil tekan kaki dia. Yang tukang Rukia tu, guys, tolong. Boleh. Okay, tolong lah. Dah darurat macam gitu kan. So ramai-ramai 5 orang pegang. Kuat lah. Jangan pegang aku. Suara macam gitu. Like, lepas tu dia macam gitu. Alamak. Aduh, aku dah penat dah. Dah pukul dah. Dan tu dah nak masuk 3.30. Dah masuk 4 dah. Right after dah Rukia. Terus dia hilang. Terus stop. Kawan aku Siti tu, lemah gila. Nampak dia macam like, terus nangis. Lepas tu what he advise, biasalah advise make sure dekat dengan Tuhan, solat jangan tinggalkan kalau boleh. And the worst part is ni antara jin yang paling UFC champion ya. Dia kata jin Ashik lah. Ashik. So it's one of the strongest jin yang susah kita nak melawan dia kata. So aku macam tak pernah nampak like macam situation. Pernah juga 1-2 orang yang joget-joget nak makan ayam gitu. Pernah saudara mara aku kan. Tapi ni first time aku nampak macam tak tahu ada sengaja nak bodoh-bodohkan kita kan, nampak macam dia champion ke, dia kebal ke, dia nak takutkan kita. Mungkin tu salah satu dia motivasi dia untuk mendapatkan si perempuan ni lah. So yang dia kata dia dah ada anak. Itu yang aku flashback balik. Now aku understand. Kawan aku pernah cakap dia memang suka tidur. So bila dia tidur rumah aku tu, aku nampak kita dah masak dah apa, tengok TV, dia masih tidur. Dia ambil selimut tidur je. So mungkin aku rasa dia tengah in that world lah. Yeah, correct.
Is it true? Ya, true, betul. Kan? So mungkin siapa sahaja yang tak tahu pasal jin asyik kan, dia adalah jenis jin yang suka pada manusia. Dia cinta pada manusia sehingga dia boleh kahwin pun dalam mimpi. Dia boleh kahwin, boleh ada anak. Dan I ada kes macam gini, I pernah rawat. So dia cakap apa tau, dia selalu mimpi tu sehingga walaupun dia dah ada suami apa ni semua, still mimpi. Maknanya orang tu datang kat dia, kemudian kahwin dan lain-lainnya. Dan dia cakap dia dah berapa kali kat dalam mimpi dia mimpi ngandung. Dan mimpi melahirkan anak. Dia ingat lah tu mimpi tu. Dia ingat. Sebab dia cakap very clear. And dia cakap tiap kali dia mimpi tu yang melahirkan, dia cakap betul-betul rasa sakit. Macam betul-betul macam orang tengah melahirkan kat dunia ni. And ada satu kes ni, masa tu dia cakap, dia kat rumah cuti. So suami dia nak keluar rumah pasal nak pergi kerja. So dah salam apa ni semua. So suami dia pun pergi kerja. So dia masuk bilik. So dia baring, dia cakap tiba-tiba dia macam ngantuk sangat, betul-betul ngantuk. So mata dia cakap macam setengah gitu. Tapi dia nampak daripada pintu suami dia masuk dalam. Tu dia cakap, abang tak pergi kerja ke? Cakap tak jadi pergi. Terus dia dah tak ingat. Bangun pagi je. Kira setelah itu bangun aja. Tiba-tiba maaf kata dia punya katil semua basah. Dia terkejut. Dia call suami dia. Pasal suami dia tak ada situ. Kak abang kat mana? Abang dari tadi pagi dah pergi kerja. Tak balik ke? Tak balik. Kata tak jadi pergi kerja. Tak ada. Mana ada. Terus pergi kerja apa? Tu masalah dia. So yang datang kat dia tu siapa? Tu jin asyik. Tapi at least ni perempuan tu aware. Yang kawan aku ni Siti ni, tak tahu dia aware atau dia suka. Bila kita tanya tu dia bila ustaz tu tanya ada ni tak, tapi aku understand dia tengah penat baru macam muntah macam cara yang tukang ruqyah tu tanya dia, aku rasa dia pun tak nak layan, penat lah kan. Kita ada mimpi ni tak gini dia macam tak ada. So bila the next following day pun kita jumpa dia, kau tahu tak, aku tak sempat rekod video pasal semua in shock. In shock sekali, tak boleh fikir lah. Tengah pegang tu macam real lah ni. Dengan dia gitu kan. Tapi dia refuse to say that dia macam ada mimpi-mimpi ni. Dia tak pernah ceritakan pun. Tak pernah cerita. Kita tanya dia pun, ustaz tu cakap gini jin asyik ni mimpi gini, kau dah kahwin, kau dah suka tidur kan kau tidur selalu lambat ni. Taklah, aku tidur pasal penat lah kan. So kita rasa macam a bit macam skeptical sikit. Kita yang kita risau is mungkin dia pun suka juga. Dia menikmati enjoy alam tersebut. Kan. So, You is the correct. You is the correct. What kind of English is that? subconsciously dia suka ni benda. Suka. Maybe orang tu adalah orang yang kita macam lebih suka ke dari segi physically ke, ataupun dia diletakkan di martabat ataupun tempat yang tinggi, maknanya dia ada power ke or something like that. Jadi dia suka dengan itu. Boleh saja macam itu. Tapi selalu banyak tidur. So perhubungan antara suami dan isteri juga. True. Kalau ada yang macam renggang ke apa antara suami dan isteri. Jin asyik ni suka masuk dekat, cucuk. Cucuk. Yes. So part of it also mungkin kalau suami isteri lah kan. Yes. Pasal dia dah cerai. Kau ingatkan cerita tu kan? Siapa ni? Ada cerita. Correct. Nanti Saya kawan aku yang Siti ni, dia dah cerai. So member aku ni is dengan dia dating lah. Dia cakap dia ada anak semua kan, satu anak. Lepas sekarang dia dah break juga. Lepas tu dia dengan kawan lelaki ni juga. Lepas tu dah tunang pun dah break juga. Tapi dah sebelum break, kawan aku yang perempuan ni, dia date dengan lelaki yang bukan kawan aku ni, selepas kawan aku ni, kawan tu sampai sakit. Sakit kuduk, sakit. Right after the putus tunang, baru dia okey balik. Itu pun boleh disebabkan oleh jin asyik. So dia kalau dalam keadaan tunang ke ataupun kahwin ke apa, dia akan cuba untuk renggangkan, pisahkan. So sampai sekarang si kawan aku Siti ni, aku dah tak contact sangat, tapi masih follow kat Instagram. Dia masih single. Biasanya dia mungkin dia ada cari macam kenalan-kenalan tapi tak lama. Biasa agak gaduh ke apa. It's quite common. Yes. Jangan kesian lah. Dia tak ada bruises kat
badan ataupun kat ini. Nanti kalau you jumpa kalau ini Tapi so macam it's quite yang common. tu cakap dia tak pernah bilang pun macam mimpi. Dia macam refuse to be accepted that dia ni actually tengah kena Kemungkinan. So I can say that she's a person yang suka simpan kalau ada masalah. okay, atau dia nak both world tu lah. Yeah. It could be also. Yeah. Sometimes Dia masih nak cari dunia normal. Bila dia tidur tu, I want this life. Yeah. Because I think Two in one ni lah. pun they are giving the same lifestyle or whatever to whatever that. Tu lah kan. manusia ni So ada. aku tak tahulah sekarang dia pernah kena lagi ke apa. Kalau kau tengah tengok dia, minta maaf tapi aku tak cakap nama kau lower dia. Ya. No one Tapi akan- kalau you tengok ke apa gitu, I suggest you kalau sebelum tidur best tutup aurat possible, then jaga zikir harian, pakai kasturi tu. Kau boleh pakai. Yeah. Especially untuk orang yang selalu kena jin asyik ni. Aku balik terus dengan wife aku lepas subuh tu kan. Ada sabun bidara. You test dulu. Aku dia join kita. Freak out tu malam tu kan. Semua orang balik message gini okay dia tak ikut Tapi alhamdulillah it's not that kind of gangguan lah. It's I think probably orang kata pun saka atau jin. Boleh juga daripada jin asyik, boleh daripada yang dah saka melekat ke. dengan dia kan. Betul. Kesian lah. So itulah salah satu cerita paling seram yang aku pernah nampak physically kat manusia lah. Not really cik pun ke apa pocong. Ya. Tapi itu pada aku Tapi dah ni cukup seram seram juga. lah. It doesn't need to be hantu. So I think to me it's seram also. Pasal ni kawan kau tau. Kau nampak dia normal. Tapi bila kau nampak dia in that Split personality tiba-tiba. lidah dia tak tahu macam mana. Mungkin dia makan benda ke hitam kan. Tapi cannot be that blue lah. Sugus. Makan sugus. Agaknya Makan sukus tak biru. Sour candy. dia betul nak trick kita lah. Dia nak kasi kita takut agaknya lah. Itu memang part of his job lah. Ya. Yes. Dorang kerja adalah to instill fear. Correct. Gitu. Jadi kita jadi takut dengan dorang. Itu yang buat last kawan aku pun give up lah dengan dia. Yang break lah dengan dia. Macam How long dia punya relationship? almost a year lah. Oh ya. Almost a year lah. So and that his first time lah dia encounter dia punya girlfriend macam gitu lah. Selalunya dia kata dia okay je. Tapi selalu tidur siang, selalu suka keluar malam. So now everything explain lah bila Yap. Oh gitu ya. Okay. So thank you very much Yanto for sharing you punya cerita. Very nice. Thank you very much for you all. Thank you very much. Okay. Thank you very much for you all to subscribe and like, share, comment ni semua kita punya YouTube channel. And also Yes. Thank you Yanto also for sponsoring us di studio. Yes. Yanto Creative. Yes. Like I say, siapa upcoming podcaster ke yang nak record podcast, you can just holla at him. Holla at him. Hola. Arigato. Yes. Okay. Support him with his Golden Rule Barber, with his clothing apparels. Behind the Sun. Thank you. Yeah. Yes. Please support our local guys. Please. Yes. And his songs also very nice. Aku pernah dengar lagu-lagu dia. Alhamdulillah sedap. Okay. Payung lagu satu. Huh? Payung satu lagu. Aku tak tahulah. Tapi aku pernah dengar. Wallahi aku pernah dengar. Yes, aku pernah dengar. Aku pernah dengar. It's nice, but yeah. So, kita ada oleh-oleh. Actually ya tu dia. mungkin kalau kita kat mana Songlim Songlim. kita boleh buat Yeah. Kita boleh rukiah Songlim tu Ni sing song daripada. Songlim Oh, ini Masya Allah, thank you. Rukiah punya spray, which is the punya peach, sweet peach. Yeah. Gini. And the next punya is the spearmint. InsyaAllah, thank you lah Ustaz. Yes. Actually Then the rasa ni memang aku favourite. Aku ada banyak, tapi ni aku tak pernah try. You should Sweet try. peach, Dia baru punya lah. rasa dia macam poka. Jangan minum. Poka peach. Betul. Then the last punya is kita punya own bag Rukiah. Aduh. Ambil lah. Ini simpan ni. Laminate lah. Bag tak, itu bag biasa. Kalau nak letak satu kat sini boleh ke? Kat studio Thank you guys. Thank you. Okay, so Ustaz. thank you very much to Yanto. InsyaAllah. Anything else for yourself to say?
Kalau tak keberatan, jemputlah saya lagi jadi co-host InsyaAllah. Boleh komen kat bawah lah. Syafirul lagi. Boleh ke? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Syafirul lagi, ID also lagi. So nanti insyaAllah kita akan tukar-tukar lah. Boleh, InsyaAllah. insyaAllah. So see you all for the next episode. Assalamualaikum guys. Bye-bye. Bye.